Jadi apa yang sedang berlaku di dalam Perikatan Nasional itu, dengan melantiknya Dr. Sam sebagai pengerusi Perikatan Nasional, itu adalah titik mula apa yang anda inginkan, iaitu kita nak lakukan master reset. Maka pelantikan sebagai pengerusi Perikatan Nasional ataupun senang diceritalah ketua pembangkang adalah Dr. Sam. Okey. Jadi Dr. Sam ini dia tidak ada di dalam kepompong ataupun dalam dalam kelompok political animal ini. Dr. Sam ini is totally orang kata muka baru, dan kita nak buka a new chapter. Jadi sepatutnya rakyat berilah sokongan padu kepada Perikatan Nasional, kerana hari ini Perikatan Nasional sudah pun memulakan langkah awal, iaitu kita nak lakukan master reset seperti mana yang kita lihat hari ini. Pelbagai kerosakan daripada atas sampai bawah, selagi mana political animal ini yang kontrol negara kita, sampai bila-bila pun negara kita ini akan terus dirosakkan oleh mereka, terutama sekali politikus-politikus yang sudah 50-60 tahun berada di dalam landscape politik kita. Jadi perubahan ini adalah satu perubahan yang kita semua harus sedar yang bahawasanya master reset itu sudah pun bermula dengan pelantikan Dr. Sam sebagai pengerusi Perikatan Nasional, kerana kita perlu muka baru, kita perlu orang yang tidak ada masalah, kita tak nak recycle kepimpinan yang sama. Dan saya juga harapkan, dan saya yakin rakyat kebanyakan juga siapa ni Nur Alisha, dia kata sembang kosong, naik ke atas ni Nur Alisha. Jadi kita harapkan selepas pada ini, dengan adanya Dr. Sam, kita akan ada wajah baru, kita ada nafas baru, kita ada harapan baru. Dan insya-Allah kalau Perikatan Nasional menang, bukan kalaulah kita inginkan Perikatan Nasional menang dan kita dapat heret Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi dalam banyak kes, selain pada 47 kes itu kita hidupkan balik, kita perlu juga desak kerajaan baru ini mengheret Zahid Hamidi ke atas ketirisan LCS sebanyak 6,000 juta. Okey. Dan dalam masa yang sama, kita juga perlu ada reform di dalam penjawat awam itu sendiri. Sebab itu semalam saya katakan ketirisan ini dia akan datang daripada pelbagai aspek, pelbagai sudut. Salah satu yang paling besar adalah procurement ataupun perolehan. Perolehan itulah yang membuatkan ketirisan beratus bilion, malah berpuluh bilion setiap tahun belanjawan negara itu sendiri. Sebab itu saya kata kita perlu belajar daripada negara yang maju. Kita perlu belajar daripada negara-negara yang meletakkan soal integriti itu adalah nombor satu. Kalau kita lihat, kalau dulu bagaimana Korea Selatan itu adalah sebuah negara yang memang jauh ke belakang jika nak dibandingkan dengan Japan. Tetapi hari ini Korea Selatan sudah pun mengatasi Japan ataupun Jepun. Kenapa? Mereka meletakkan integriti adalah keutamaan dalam apa jua sekalipun. So, kalau kita nak negara kita maju, nak kembali kepada on the right track, that means kita ikutlah, belajarlah daripada negara-negara maju. For example sekali, kalau kita tahu ketirisan itu berpunca daripada, punca besar dia adalah daripada mana? Procurement. That means, why don't kita belajar daripada macam manakah sistem yang diguna pakai oleh negara-negara maju. Dan dalam masa sama, benda yang paling menjadi tulang belakang adalah kita perlu orang kata kembali kepada memperkasakan perlembagaan persekutuan. Kalau kita umat Islam, buku panduan kita, kitab kita adalah Al-Quran dan hadis lah sebagai rujukan. Dan kalau kita sebagai rakyat Malaysia, perlembagaan persekutuan itu adalah panduan
kepada kita. Jadi kalau kita langgar Perlembagaan Persekutuan, that mean kita langgar segala-galanya, dan itu akan merosakkan kita semua. Okey, so jadi kalau kita lihat hari ini hanya penguat kuasa pun boleh kaut sampai puluhan juta. Bagaimana dengan menteri? Bagaimana dengan setiausaha seperti mana kalau kita tengok Sam Ketot macam King Kong jadi tengok Farhaj berbilion dia balun kontrak dapat direct nego, tak ada orang, tak ada siapa yang boleh tangkap Farhaj. Jadi kenapa? Kerana kita tidak lakukan independent institusi itu sendiri, ataupun separation of power itu tidak berlaku. Okey.